Okey, MCA memandang serius beberapa isu membabitkan bidang pendidikan di Malaysia sejak kebelakangan ini, khususnya berkenaan dengan dasar yang dilihat menafikan hak anak-anak Malaysia, khususnya golongan B40 bagi mendapatkan akses pendidikan sewajarnya. Amat menyedihkan apabila universiti awam dilihat memilih bulu bagi kemasukan pelajarnya dengan mengutamakan golongan berpendapatan tinggi, seterusnya mengundang pertikaian dari segi kelayakan atau meritokrasi seseorang pelajar. Saya mulakan dengan mukadimah pengenalan. Terdapat dua perkara utama yang hendak saya bangkitkan di sini. Satu, mengenai proses kemasukan pelajar. Dan kedua ialah yuran pengajian. Proses kemasukan pelajar, seperti mana yang kita sedia maklum, pelajar-pelajar lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM mempunyai dua pilihan untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Melayu atau mana-mana universiti, iaitu melalui saluran UPU ataupun unit pusat universiti, atau secara alternatif Direct Channel atau saluran terbuka Universiti Melayu atau lebih dikenali dengan singkatan SATU 1. Saya bersependapat dengan mantan Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia yang kini merupakan seorang exco di negeri Kedah, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Haim Ilman Abdullah, berhubung dengan kenyataannya pada Disember 2024 yang menyuarakan kebimbangan serius mengenai kemasukan pelajar ke universiti awam di Malaysia. Ini tak ada kaitan dengan kaum. Kalau dasar ini diteruskan, dia akan memberi pengaruh ataupun menjejaskan peluang akses pendidikan kepada semua kaum dan hanya berpandukan kepada pendapatan dan kemampuan untuk membayar yuran. Beliau turut mendakwa saluran terbuka yang direka untuk kemasukan pelajar ke universiti mungkin menyumbang kepada ketidaksamaan sistemik serta merugikan pelajar daripada keluarga kurang bernasib baik. Apabila pihak berkuasa menjawab dakwaan tersebut, pengerusi jawatankuasa Naib Chancellor dan Rektor Universiti Awam JKNCRUA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, kemudiannya mengeluarkan kenyataan rasmi dan mengesahkan bahawa keputusan kemasukan universiti awam adalah berdasarkan kepada gabungan merit akademik, pencapaian co-curriculum, sosioekonomi dan proses penyaringan yang diseragamkan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 bagi pendidikan tinggi. Jelas beliau lagi, pengambilan pelajar diuruskan melalui saluran perdana UPU online dan saluran komersial yang ditulis. Saluran UPU disubsidi oleh pihak kerajaan dan pelajar dianya adalah untuk kepada pelajar tempatan dan keluarga yang kurang berada, terutamanya kumpulan B40. Manakala saluran komersial pula adalah untuk pelajar yang membayar yuran daripada kumpulan M40 dan T20 serta pelajar antarabangsa. Nah, hasil yang dijana melalui saluran komersial digunakan untuk menyokong kemampuan institusi dan peningkatan kualiti. Dilaporkan pada 2025, Universiti Awam menjana lebih daripada 500 juta ringgit melalui program komersial. Tapi realitinya, pandangan dan kebimbangan ini ada asasnya dengan bersandarkan laporan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT pada tahun 2022 yang menyatakan bahawa hampir 60% pemohon untuk melangkah ke IPTA atau Universiti Awam terdiri daripada golongan B40. Malah, Ahli Parlimen Raub YB Chow Yu Hui dari DAP juga pernah bertanya soalan dan pernah berkata dalam temu ramah, walaupun kadar kemasukan keseluruhan pelajar Cina tidak mengalami penurunan yang ketara, namun mereka yang memohon ke universiti dengan keputusan STPM terpinggir dengan hampir sifar enrolment lepasan STPM.
Ini antara yang telah diucapkan oleh YB tersebut. Perhatikan graf enrollment pelajar. Pelajar tempatan melalui satu dari tahun 2018 dan 2022 yang dipetik daripada laporan tahunan Universiti Melaya 2018-2022. Jumlah kemasukan, boleh lihat jumlah kemasukan meningkat dengan ketara bagi tempoh 5 tahun, iaitu 142 orang pada tahun 2018, 5 tahun iaitu pada tahun 2018 142, 185 bagi tahun 2019, 209 untuk tahun 2020, 351 untuk tahun 2021 dan 399 pada tahun 2022. Ini bermaksud peningkatan ini pasti mengundang kebimbangan apabila mereka di kalangan keluarga mahakaya boleh memasuki universiti awam sebegitu mudah dan menjejaskan pelajar yang kurang berkemampuan walaupun mereka lebih layak dari segi pencapaian akademik. Jadi, kedua aspek yang saya nak huraikan di sini ialah yuran pengajian. Ini sesiapa yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda perubatan dan pembedahan MBBS di Universiti Melaya dikenakan yuran pengajian sebanyak RM500,000 untuk sesi 2025-2026, iaitu meningkat 67.1% berbanding dengan RM299,200 untuk sesi 2024 dan 2025. Apa mesej yang hendak disampaikan? Anak-anak golongan berpendapatan rendah di kalangan B40 dan M40 tidak layak menjadi doktor atau pakar perubatan maupun kejayaan profesional yang lain. Bidang perubatan hanya milik eksklusif golongan elit. Ini persoalannya. Apakah pencapaian cemerlang dalam akademik di peringkat sekolah bukan lagi menjadi pengukur untuk masuk ke universiti awam apabila keluarga mahakaya lebih diutamakan? Jadi saya akan huraikan kemudian. SURE MCA justru menerusi kertas pendirian MCA ini 5 show kami. 5 show kepada kerajaan bagi tujuan memastikan anak-anak dari keluarga kurang berkemampuan khususnya B40 dan M40 diberi hak serta akses pelajaran sewajarnya. Pertama, untuk jangka masa pendek ini, menangguhkan pengambilan satu dan kenaikan fee untuk MBBS di bawah skim satu dan khusus-khusus lain. Kedua, menangguhkan kenaikan fee MBBS yang kini mencecah RM500,000 di bawah saluran 1 bagi sesi 2025 hingga 2026. Saya telah huraikan tadi di mana pada tahun 2024-2025 fee yang dikenakan ialah RM299,200. Peningkatan mendadak RM200,000 kepada RM500,000. Kedua, menjalankan audit bebas terhadap struktur satu. Menjustifikasikan kos berbanding dengan institusi pendidikan awam dan swasta yang setara. Ketiga, memberi penjelasan ke atas asas dan keputusan di sebalik kenaikan fee ini. Kedua, memastikan ketulusan dalam proses kemasukan pelajar. Yang pertama, mendedahkan jumlah kemasukan mengikut kelayakan sama ada matrikulasi, STPM, asasi, diploma bagi program-program permintaan tinggi seperti perubatan. Kedua, terbitkan algoritma yang digunakan dalam UPU untuk menilai dan menyamakan CGPA meneritasi aliran program pra-universiti yang berlainan. Ketiga, menerbitkan laporan tahunan mengenai kemasukan satu dan UPU serta sumber peruntukan bagi kursus kritikal. Dan ketiga, memperluaskan pengambilan kapasiti UPU bagi MBBS dan bidang perubatan berkaitan dengan perubatan. Dan seterusnya meningkatkan jumlah tempat yang disubsidikan dalam UPU untuk MBBS bagi mengurangkan kebergantungan bagi aliran satu yang dibayar sendiri. Dan kedua, mengkaji pengambilan semula
sumber kewangan atau keutamaan semula dalam bajet 2026 dan rancangan Malaysia ke-13 untuk mencerminkan keutamaan dalam penjagaan kesihatan dan juga pendidikan. Keempat, reformasi urus takbir kemasukan dwi saluran. Pertama, menubuhkan penyediaan bebas terhadap kemasukan satu. Aliran terbuka bagi memastikan keadilan dan mengurangkan pengkomersialan yang berlebihan. Kedua, menghadkan kemasukan atau menetapkan nilai ambang untuk mengelakkan kebergantungan atas pelajar yang membayar yuran bagi khusus perdana universiti awam. Ketiga, memastikan satu tidak menjadi pintu belakang atau penapis kewangan yang menggantikan merit. Kelima, memastikan keadilan bagi pelajar STPM. Dalam konteks ini, kita minta mengkaji semula rangka kerja penilaian UPU bagi memastikan layanan adil untuk pelajar STPM matrikulasi dan asasi. Kedua, mempertimbangkan kewajaran kemasukan dan tempat yang mencerminkan ketegasan akademik serta tempoh khusus STPM.